Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Chamboy Gabon. Macam biasa guys, kita nak pergi ambil anak balik sekolah. Bukan nak pergi ambil anak lah, nak tengok Chamboy dia balik sekolah naik basikal. Hari ni dia mengayuh lagi. Hari ni Chamboy rajin pergi sekolah awal tapi naik basikal. Tak tahu kenapa tiba-tiba dia naik basikal pergi awal-awal, papa balik rumah tiba-tiba dia dah mengayuh separuh perjalanan, dah hampir sampai sekolah dah. Sisih dengan dia. Tiba-tiba dia angkat tangan dengan papa. Papa, bye-bye katanya. Enjoy dia. Dia dah tak ponteng dah. Cuba juga ponteng kat rumah. Kita cakap garang sikit lah. Hap-hap sikit. Dia rajin. Dan dia juga ada janji dengan mama dia nak pergi tengok wayang. Ejen Ali ke? Tengok wayang cerita apa tak tahu. Michael. Tu yang rajin sikit. Mana Cem? Atas. Yang Chamboy rajin guys sebab dia nak pergi tengok wayang dengan mama dia. Okey, kita nak tunggu dia kat mana Kita tak boleh nak tunggu sangat. Kalau budak-budak ni nampak gaban nanti, dia riuh. Tu Cem. Hai. 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 Kita follow dia belakang Kita perasan gaban kat belakang. Mana pula dia nak pergi tu? Hey, gimana? Hey, tak payah taman balik dulu. Kayuh lah cepat. Cem, berhenti kat depan kereta tu. Depan ambil beg Cem dengan botol air. Berhenti kat tepi. Depan. Depan lagi sikit. Aboy lah. Depan sikit. Dekat simen tu. Cantik sikit. Okey, sini. Berhenti sini. Bawa beg dengan botol air. Ni botol air. Ya. Botol air. Ambil botol air. Botol balik. Okay, bye. Cem, baik-baik Cem. Cem, senyap. Kita nak baik-baik. Bagi exit. Cem tak nak baik-baik. Baik-baik je. Kau bonggin kan. Okey, go. Cik nak onggen sebab tak nak sekolah. Nanti tak dapat tengok wayang nanti sebab sakit. Dah betul ke? Okey, hati-hatilah. Betul? Hati-hati. Nak tengok Ejen Ali. Kalau Cem bonggin sakit, tak boleh pergi sekolah, tak boleh tengok wayang. Mana Cem nak? Tanah tu. Elak. Aduh. Tanah oren tu. Nanti kotor baju seluar. Tapi basikal apa? Cem, betulkan mic tu Cem. Sengit lah dia punya tu. Macam mana buat tu? Boleh macam tu? Boleh. Baik kereta belakang. Ada. Hai. Naik atas. Jalan. Okey. Pelan-pelan je. Ada brake kan? Ada. Brake ni susah. Brake sikit. Tak boleh. Brake tak makan. Dia jam. Brake-nya tak makan. Brake Jam. Jangan goyang. Diam-diam je. Belakang kereta baik. Cik serius. Kiri sikit. Apa suka goyang cik serius lah. Cik, kau masih kacem je. Kalau basikal. Cik, kau masih kacem je. Kalau basikal cem ni dia kiri, cik kiri. Cik kiri je. Oh, ya. Enjin tak ada masalah. Cem, kalau onggin tak pergi sekolah Cem suka. Tapi tak boleh tengok wayang, suka tak? Tak. Baik jangan onggin. Cik nak beli iris. Nak tengok papa bohong. Nak beli iris? Iris tu apa? Iris tu senjata Ejen Ali yang mematikan. Wosh, pot. Cik lalu tanah buat apa? Biar fried, biar kotor. Cik nak beli iris. Iris. Tu iris. Tu iris. Itu Aris, bukan Aris. Iris. Tu A, bukan I. Oh.
Kalau senjata Ejen Ali, I. Iris. Iris tu kalau dia marah sangat, dia boleh hilang kawalan. Oh, ya ke? Cem nak tengok wayang dengan Mama ke hari ni? Nak tengok Satria. Malam ni? Oh. Papa pakai duit 70. Ejen Ali ke? Ya. Best ke Cem? Best. Best. Macam mana Cem tahu best? Hai. Tak payah tengok aja, bosan lah. Dah beli tiket. Dah beli tiket dah? Bila? Satria. Bila dia punya tu tayangannya? Alah. Papa kick kau kan. Cem, Mak tanya sikit lah Cem. Cem sini Cem, sini. Cem, jangan nyorok dekat tong sampah tu kotor. Cem. Papa tanya sikit ni. Sini, Papa tanya sikit ni. Cem, hari ni kenapa rajin sangat pergi sekolah? Sebab nak tengok wayang. Nak tengok wayang? Nak tengok wayang. Jangan cakap macam tu. Kenapa pula siapa nak bawa Cem pergi tengok wayang? Mama. Punca tengok wayang, Cem rajin sekolah. Kalau macam tu, bukannya pasal nak belajar, pasal nak pergi tengok wayang. Habis senang juga hari ni belajar. Tak tahu apa-apa pun. Ya? Okey tu. Yang ada pun macam pergi buang katak. Buang katak? Kenapa? Buang kataknya kat mana? Dalam kelas. Dalam kelas. Hari ni ada orang kacau Cem tak? Ustazah Zuhaila suruh buang. Hari ni ada orang kacau Cem tak? Kenapa pula ramai-ramai anak murid Cem yang kena buang katak? Sebab awal-awal Cem yang buang katak. Awal Cem buang katak kecil. Oh, jadi Lepas tu Ustazah nak pergi ambil. Lepas tu Ustazah dia geli. Lepas tu gili. Lepas tu Ustazah Zuhaila suruh Cem je ambil yang besar. Oh, kenapa Ustazah tak ambil? Ustazah geli. Hari ni ada orang kacau Cem tak? Tak ada. Ada orang ambil pensel Cem tak ada? Tak ada. Makan apa hari ni? Kat sekolah? Tak makan. Tak makan? Kenapa tak makan? Sebab tak lapar. Tak lapar? Habis tu duitnya beli apa? Tak beli apa-apa lah. Tak beli apa-apa? Oh. Dia banyak sangat duitnya. Mana ada? Banyak tu. Lebih RM1 kalau ada Ustazah suruh beli apa-apa ke? Ya ke? Dekat sekolah pagi tadi ada orang. Tadi kat sekolah pagi ada Ustazah suruh beli buku. Lepas tu kita bawa duit lebih. Sebab lepas tu Ustazah bagi duit. Oh. Jadi besok pagi Cem sekolah tak ni? Tak. Kenapa? Sebab besok tak tengok wayang. Tak tengok wayang? Oh, kerja tu hari-hari kena pergi tengok wayang lah? Banyak lah. Setiap tahun. Kalau macam tu, besok tak payah, kalau Cem tak sekolah besok, so petang ni tak payah pergi tengok wayang. Tapi besok. Yelah, besok Cem tak sekolah kan? So malam ni tak payah tengok wayang. Sebab dah tahu esok Cem ponteng. Besok sekolah ke tak? Tapi Papa basuh dulu basikal Cem. Kalau tak, kita nak sekolah. Hai. Kau asyik tak sekolah je lah. Ponteng je kerja kau ni. Papa, basuh basikal Cem dulu. Oh, dah ada mesin lah? Dah pergi tukar baju? Dah solat asar belum? Belum. Belum. Masuk solat dulu, lepas tu baru basuh basikal. Papa basuh basikal. Jangan gitu gedik. Pelantai kau kan. Kotor lah. Nampak minyak-minyak tu. Dah. Cakap dengan guys. Terima kasih guys menonton. Tangkap ular jom kejap. Tangkap ular? Okey, pergi tukar baju dulu. Terima kasih kerana sudah menonton dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey guys, terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Iris macam mana Iris? Ejen Ali? Macam tu? Macam tu je? Tak best. Best.